Macam ni. Malam ni ada nyamuk. Dan serang sebenarnya. Terlekat. Tak mana? Kedai tu kan kat luar. Alah, tak ada. Semua pakai rakam. Di sini tu tak. Banyaknya goyangnya. Oh ya, aku takutnya. Aku datang balik dia lah. Boleh aku jaga tu? Pakailah. Nama kita berempat ni. Ni. Weh, ya dah kepala. Apa pula dia pergi tinggal kepala kat tangga? Bagi dia tak mancuk kot. Sejuk. Tu Habas. Nak bersih. Oh, nak usin. Tu dia. Mana Bas? Tak ada orang pun. Oi, bos. Weh, asal macam tu? Dengar aku dah rakam. Jangan nak dia. Weh, dia terkejut. Pasal ada terus. Okay. You open PS pasal pun masuk. Tapi macam sempit. Aku suka. Tapi okey je. Aku rasa pasal okey sebab selalunya resume order straight. Tapi selalunya orang kat sini lah. Tak ada orang keluar. Yes. Weh terbang. Okay, abang tu akan peace. Oh, tak terbang dah. Okay, finally kita di Bukit Tangga, Kuala Pilah. Ini bukit dia. Tak boleh tahu. Wow. Premium ke? Kita kat mana sekarang? Tekalah. Tapi mesti tempat yang sihat-sihat je. Wow. Jangan fikir kedai makan 113 anak tangga. Tunjuk sikit Tak tangga. ada 113 je lah. 113 lah. 13 lah. 13 geng, 113 geng. Kami tak tipu jujur. Kami kira satu-satu tadi. Semut pun kami kira nah. Okay guys. Kita nak pergi keluar makan. Okay, kami senior. Okay. kami senior yang charge. Cik cerita sikit keadaan kau. Kosong. Kami telah di rage bait sebelum kami keluar daripada Penang. Berapa dia weh? 2. Kita order situ je ke? Lepas tu kita tunggu pergi situ je. Nak kita minum Tak. Jadi. Balik kita minum ke air. Ada ke? Bukan cukup ke? Dia nak kat datang. Dan aku tak nak pokok air tu saja je. Kau kat situ je. Jom. Jom. Baik. Oh, dia nak. Weh, aku tak ambil. Okay, kami PS. Tengok. Kita tengok receipt tu. Oh. PS RM 246. Guys, tengok order riches kita.
Boleh je kalau ni kita dia masih ambil lagi. Dia nak asyik kan? Ni sekali apa? Tok ni dia sekali kan? Chicken, berapa nombor kau tadi? 6007. Okay, okay. 60067. Cakap budak tu ni. Alah, turut tak benda kat ni dah tinggal zaman. Ui, budak-budak pun tak buat tau. Jahat dua orang. Tak apa. Baju It's pakai okay. memang. Guys nak beli air dekat. Kenapa tak ada orang ada? Kami menunggu jawapan Ifah. Ya, Ifah warna apa? Sikit nombor singa tadi. So cute. Tak cute. Guys, tak cukup tangan. Tak cukup tangan tadi nasib baik tak tertinggal bas. Beg tu penuh. Beg Shiki pun penuh. Alah. Kenapa orang semua nak berdiri? Sebab dia orang ada berela. Kami dah berjaya masuk dalam bas. Duduk dalam bas. Apa benda kau nak cakap ni? Kami berjaya duduk dalam bas. Aku harapkan aku yang bawa bas. Kau duduk sebelah pakcik driver. Orang nak duduk sebelah. Tu panggil Aina. Dia pun nak dengan kawan dia. Kenapa dia tak ada duduk kat kerusi? Aku terhina. Aku senang duduk belakang. Duduk belakang ni. Atas river kita orang. Belakang tu kan lagi satu. Atas river. Okay. Tengok betapa ramainya yang turun daripada bas. Kau orang ni. Okay, boleh. Jom. Tiba jalan Gandhi. Guys, kita dah beli churros tadi. Dina. Tengok meriahnya pasar hari ni. Aku tak nampak jalan. Asyikin, hari ni saya bersama Iman Natasha dan Nona Warnisa. Ini last kita orang pergi pasar dengan Iman Natasha. Aku pun. Yelah kami. Kita orang. Tak, aku pun lah. Ni Iman Natasha, kalau kau tanya siapa Iman ni, Iman. Saya Iman. Hari ni Balik dah esok. Hari ni saya beli air mata kucing. Dekatnya nampak ke? Ni apa Ini churros. Ini mushroom goreng. Sedap. Peneram. Denderam ah? Denderam. Dendam. Putri. Kembali. Naik Grab. Nak kau. Saya beli churros cup RM3 je. Saya beli bakar-bakar, ada peha ayam, ada pedal 3, sosa 1, RM9.5. Mana peha ayamnya? Ada kat bawah. Lepas tu ini drumstick lah. Ini air Milo RM3 cup besar. Tak tahu dah promo ke apa. Promo akhir tahun lah kot. Promo sebenarnya Iman yang... Aku bukan tak nak cakap, tapi aku biasa je. Aku beli denderam tapi dah habis. Plastik pun tak ada dah. Croissant macam biasa. Croissant Big Mac. Ni air. Air apa? Vanilla blue lemonade. Blue ice cream. Mana ice cream? Vanilla blue ice cream. Aku ingat nama on ice cream tau. Itu memang nama dia. Tapi dia tak letak ice cream, tak gula. Dia dah buat masa awal-awal. Kau tengok ke? Iyalah. Apa tu? Kita tengok belum melodi Iman. Iman masuk melodi. Apa parodi? Nama saya Nur Asyikin. Hari ni kita orang bersama kawan-kawan kita orang yang bernama Iman Natasha binti Muhammad Yazid dan Nona Warnisa binti Kusairi. Kita orang hari ni bersama Iman yang last day akan pergi ke pasar. Asyik ayat sama je. Tak seronok ah. Ayat tu tak ulang benda sama. Okey, aku beli air. Nama hak apa sebut dah? Nama saya Iman Natasha binti Muhammad Yazid. Tadi dia tak cakap nama ayah dia apa. Nama dia Nur Asyikin binti Rozalan. Nur Asyikin lah. Nura. Apa awak beli hari ni? Beli dah ulang lah tadi. Tak mahu. Apa? Kami tengah bas masuk balik ke Kuala Pilah. Kuala Pilah. ITM tarik tinggi lah. ITM Beting.
Okey, ingin try lah. Lah, ada 05. Ada? Rollerblade. Okay. Waduh, hitam lah muka aku. Cepat. Jalan-jalan. Buat rollerblade. Rollerblade ada pertarian dia. Ada? Nampak. Cuba nak betul. Lagunya mana? Okay. Rollerblade. Jalan-jalan. Masalahnya weh. Itulah masalahnya weh. Ni kalau orang bayar untuk promote bed review orang cancel. Sebab tak semangat. Okay. Jerat jeduk 3, 2, 1. Oh wow. Posing. Ini sebab aku derma darah tu guys. Dengar aku derma darah. Lepas tu kenapa? Tonton kan yang Syikin dapat itu darah aku. Kan kau masuk darah kan? Aku dia ambil Dia darah. yang buat keluar darah. Dia keluarkan darah. Orang nak derma darah lah. Kena kan semut ambil semut. Apa nyamuk isap darah kau? Nampak. Chicken buat rollerblade. Uyu. Ini yang kita mahukan. Motor. Locek-locek. Chicken orang first. Aku tak gerak. Aku buka flash sebab kita kat dalam. Ni first time aku tak lari daripada korang. Dewi, jangan macam tu Dewi. Nama dia Dewi. Dewi, jangan Dewi. Dewi, jangan Dewi. Dewi, ambil tulang Dewi. Sebab dia bawa jauh. Dia bersihkan orang tu punya. Ini agak 3 lah. 23. Ingat aku tak nampak. Nampak apa? Darah gila. Siapa nyorok daripada kau? Berapa warna putih lah dia punya pegi tu. Let's tengok Maggie tu. Salah ambon. Kenapa dia pulang alik? Aku tunjuk dia bawa tu. Itu teh ais. Cuba Itu baju kedai tu yang dia turun. Trademark. Macam kalau kena beli air nampak dari jauh macam kedai yang itu apa? Kalau orang Kedai. kedai Pak Cik Air warna purple. Pakcik air baju purple. Nanti tak pakcik kopi lah. Kalau kita cuba satu hari tu tak pakai kopi lah. Mesti pakai baju purple. Kalau tak purple kopi lah. Kalau tak kopi lah purple. Pakcik masjid. Pak Cik pergi surau, Pak Cik pergi tandas. Pakcik air. Air kalau dekat azan ni sampai azan dia beli air. Pakcik air teromen lah. Itu Syiki nak beli air dia pergi tandas lama sangat. Aku dah beli air sebelah 2,000 datang. Buat je lah sendiri dah kasih lah. Sumpah aku pakai pembunuh. Kesian kawan orang tercekik tu. Kicau mania. Oh, yang tu dah. Nak tripod ke? Apa? Mana dah kau? Tak jalan. Betul. Iman lupa nak flip kamera. Ha? Kat sini? Orang sebelah bising sangat. Aku datang pula. Tak apa. Memang kata dia jin. BTS. Nak jadi innocent sangat lah. Wih, ada ni. Buat tu tadi. Buat lagi. Rihanna. Syah ni. Sakit ni. Lama nanti. Ini pun ada bom lagi. Alhamdulillah weh, baru nak solat. Oh, betul? Oh, rupanya bukan. Okey lah, aku tarik balik kata-kata aku. Malays now, day.
Syiki tengok Syiki bergegas kerana ingin solat Isya. Kita nampak ada orang. Rasa dia pun beli makanan. Macam tu, kenapa dia boleh tak ajak kita? Tu harap dia macam bukan student je. Tengok guys, si guru. Apa benda yang atas pentas tu? Apa? Dia tak ada kata. Dia dekat luar tu masuk. Dia dalam tu keluar. Semua dalam Pak Gak tu ada orang kan? Oh, betul tak? Betul. Ada perang ke tu? Ada orang. Okey lah. Oh, pilih ke? Mana? Guys, hari ni Syiki beli air. Imas tu full storage. Wah, jangan. Dan tiramisu. Sedap gila. Thanks Syiki. Bye-bye. Bye-bye. Ada aja budak ni. Dia kena tunggu.